Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast rasmi Kolej Vokasional Gerik. Hari ini kami kongsikan maklumat penting berkaitan pendaftaran pelajar baharu supaya ibu bapa dan pelajar lebih bersedia. Bersama saya, Cikgu Firdaus, Wakil Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Cikgu, apa perkara paling penting semasa pendaftaran pelajar baharu? Perkara paling penting ialah semua borang mesti letak kap dan disusun mengikut set yang ditetapkan. Jika borang tidak lengkap atau berterabur, proses pendaftaran akan menjadi lambat. Bagaimana dengan slip gaji ibu bapa? Terdapat 3 set borang yang memerlukan bukti pendapatan. Jika ada slip gaji, sediakan 3 salinan. Jika bekerja sendiri atau tiada slip gaji, perlu isi borang akuan pendapatan dan mesti disahkan. Jika tiada bukti pendapatan, ibu bapa perlu membuat akuan bersumpah di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Bolehkah pelajar mendaftar jika dokumen tidak lengkap? Tidak boleh. Pelajar wajib membawa surat tawaran, sijil berhenti sekolah atau borang perakuan sekolah asal serta bukti pendapatan ibu bapa. Apakah kaedah bayaran yang diterima? Yuran makan pelajar residensi adalah tunai sahaja. Bayaran koperasi boleh dibuat secara tunai atau cashless seperti online, kad debit dan kad kredit. Apa peringatan penting kepada pelajar? Pelajar dilarang membawa peralatan elektrik termasuk extension, rokok, vape dan bahan terlarang adalah dilarang keras. Jika melanggar peraturan, tindakan disiplin akan diambil dan ibu bapa akan dipanggil. Terima kasih cikgu atas penerangan yang sangat jelas. Diharap ibu bapa dan pelajar membuat persediaan awal dan mematuhi semua peraturan. Jumpa anda di Kolej Vokasional Gerik. Terima kasih.